Assalamualaikum semua. Alhamdulillah hari ni selama 2 hari saya berada di Pattaya ni, saya nak kongsikan sedikit pengalaman saya tentang makanan halal yang terdapat di Pattaya. Khususnya di 2 kawasan masjid yang terkenal. Di mana yang pertamanya ialah Masjid Tatillah. Di mana di kawasan Masjid Tatillah ni banyak kedai makanan yang menyediakan makanan halal. Ada nasi goreng, ada jual mi sup, ada ayam goreng, sampai makanan Timur Tengah pun ada seperti kebab, ada juga roti canai. Jadi bagi sesiapa yang singgah untuk solat di kawasan ini, bolehlah menikmati jamuan di restoran halal. Yang mana suasana sekeliling kawasan masjid ini juga adalah tenang, selesa dan mudah untuk kita cari. Ini kawasan yang pertama lah saya sempat cari. Dan yang keduanya kita pergi ke masjid yang kedua. Di mana masjid yang kedua juga di sekitarnya terdapat ramai di kalangan penduduk-penduduk umat Islam. Jadi di mana tentunya banyak kedai-kedai makanan halal yang dijual di kawasan masjid tersebut, iaitu Masjid Sheikh Muhammad Ali. Jadi kita ke Pattaya tak risaulah untuk kita mencari makanan yang halal untuk kita makan. Makanan yang terdapat dekat masjid ni seperti di Masjid Tatillah juga, ada masakan panas, ada masakan tom yum, ada masakan Thailand lah. Begitu juga kalau kita nak cari snack, nak kuih-muih, dan juga minuman yang halal. Jadi secara ringkasnya, di Pattaya untuk mendapatkan makanan halal, carilah masjid yang berdekatan. Mesti ada makanan yang halal yang dapat kita temui, kita makan. Jadi kalau kita berada di bandar memang susah lah. Itulah sedikit panduan yang saya boleh bagi.